Bang, spender saya hilang. Belilah spender lain, dek. Belilah spender lain. Engkau spender kau tu dah berlubang. Dah koyak-koyak rabak dah. Lepas tu ada warna koko-koko pula tu. Sudahlah, beli lain lah. Perlu ke? Sebenarnya tak perlu. Tapi perlu ke engkau nak tanya soalan dekat aku? Yang aku bagi soalan dekat engkau pula bagi soalan tu. Siapa nak jawab soalan sekarang ni? Tak ada apa masalah, result je. Kalau dah tahu result kau teruk, stoplah main ML. Stoplah main PUBG. Belajar betul-betul. Dengar cikgu apa cakap. Apa masalah kau dengar mak bapak kau cakap? Ni lepas balik sekolah pergi CC, main PUBG, Counter Strike. Kepala badan kau lah. Pasal family kot. Kenapa dia tanda soal tu? Engkau pula nak tanya aku. Manalah aku tahu masalah engkau lah. Elah. Ada dalam wallet ni orang 150 ni. Tu je lah nak tolong ke? Itu kau kena tolong diri kau sendiri. Aku tak boleh nak tolong. Engkau kalau pagi-pagi buta bangun pukul 11 mengangkang kerja atas katil, kau ingat 150 boleh datang sendiri? Pergi cari kerja. Sebab apa sebab nak itulah engkau. Jumpa je nak pinjam duit. Cuba engkau belajar menabung. Boleh tak belajar menabung? Ini hari-hari tengah hari je pergi makan ayam gepuk. Masalah kau sukiah kepala engkau boleh tahu. Aku buruk sangat ke sampai kena kutuk? Tak sekarang ni engkau nak dengar cakap orang kutuk kau. Kenapa? Masalah kau? Dia tak bagi kau duit pun. Hari-hari dia tak bagi kau duit pun. Masalah kau. Pergi cari duit sendiri. Lepas tu kau nak ubah apa kau ubah je. Tak payah layan dia tu. Dia tak ada duit pun. Kalau kutuk-kutuk engkau, engkau ada duit, kau buat je. Kawan saya tak layan saya. Sebelum ni saya pernah belanja dia makan dia. Waktu kena dia macam gini. Carilah kawan lain. Ramai je. Bukan dia seorang. Ada berjuta-juta orang dekat dunia ni. Pilih seorang tu kenapa? Ramai lagi. Pergilah cari kawan lain. Apa masalah kau? Saya mati. Itu masalah kau lah. Aku tak boleh nak tolong tu. Itu kena kau tolong dia sendiri. Takkanlah aku pula nak kena tolong. Kepala bandar kau lah.